Kita balik beraya berapa lama boleh jamak kosor semaya. Kalau kita ni orang tani nak pergi beraya di Terengganu, dalam perjalanan boleh jamak kosor. Kenapa? Jamak kosor ni untuk musafir. Apa makna musafir? Orang yang berjalan jauh, sekurang-kurangnya 2 marhalah destinasi dia. 2 marhalah tu apa? Satu marhalah ni orang dulu-dulu zaman Nabi berjalan dengan kuda, dengan keldai, dengan unta, dari pagi petang berhenti buat kemah tidur malam. Dia panggil siang berjalan, malam tidur, satu marhalah. Esok jalan pula siang, malam tidur, 2 marhalah. Ukuran satu marhalah lebih kurang 40 km lebih sedikit untuk satu marhalah. Jadi bab tu 2 marhalah, ukuran ulama moden ni lebih kurang 85 km. Dah kurang banyak mana? Paling sedikit ulama Syria dengan Jordan kira 81 km. Jadi mu kata ni nak pergi ke Terengganu, dalam perjalanan pergi boleh jamak kosor, dalam perjalanan balik boleh jamak kosor. Dah sampai Terengganu, tengok nak duduk lama mana. Dah. Kalau mu nak duduk 4 hari ataupun lebih, tak boleh jamak kosor dah. Bila tak boleh? Siapa tu tak boleh dah. Kalau nak duduk 3 hari atau kurang, boleh jamak kosor. Kerana apa? Kerana bila kita ni nama musafir, kita singgah di sebuah negeri 3 hari atau kurang, kita masih bernama musafir singgah saja. Tapi kalau kita singgah 4 hari atau lebih, kita bertukar jadi pemukim. Maka orang mukim haram jamak kosor. Kena faham situ. Dah. Cuma hari pergi tak kira, hari balik tidak kira. Contoh hari ni hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu pergi ke Terengganu. Nak pergi hari Sabtu. Nak duduk hari Ahad, Isnin, Selasa. Bila nak balik? Hari Rabu. Ingat hari Sabtu pergi, hari Rabu balik. Ni hari Ahad, Isnin, Selasa duduk. Ini hari pergi, tidak dikira Sabtu. Hari balik, Selasa, Rabu, tidak dikira. Kau lah kan? Hari pergi, Sabtu, tidak kira. Hari balik, tidak kira. Tinggal Ahad, Isnin, Selasa. Berapa hari? 3 hari saja. Boleh jamak, boleh kosor. Yang tak boleh jamak kosor, mungkin hari ni hari Sabtu, nak balik hari Khamis. Mana? Hari ni Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari pergi tidak dikira, hari balik tidak dikira. Berapa hari tinggal? 4. Kamu adalah pemukim Terengganu, tak boleh jamak, tak boleh kosor. Ingat tak? Ingat? Angguk-angguk lagi kena nasi sebuku tak ingat pula. Soalan sikit lagi, boleh balik.